Hello guys. Apa khabar semua? So hari ni aku dapat motor baru. Bukan motor lah, baru ambil daripada kedai untuk review. Ni dia motor. Ayuh, kejap bagi aku setting. Tahu motor apa ni? AX200. Warna apa ni? Perang something lah. So nanti aku akan buat review sepenuhnya. So kali ni kita akan buat first drive lah. Aku nak balik office dulu. Aku takut aku sesat tu. Route. Okey, aku tak ada nak tempat letak handphone. Masalah kan ni? Tak apalah, dalam ni aku ada. Okay, first kunci dalam ni. Just on motor. Dah on. Open on. First start. Brake. Dengar kan? Tak dengar bunyi. Okay, side mirror dia kena adjust balik ni. Aku tak nampak belakang ni. Kenapa dia ke sini? Okay lah, boleh lah ni. Jom. Bismillah. So guys, ini adalah cucu motor AX200. Lori besar siut. 175cc skuter. Okey kak. Ada traction control, ada ABS, depan belakang rasa rendah. Dia punya ni turn right kan. Aku rasa turn right ni. Turn right. To street. Turn right ke? Aku rasa macam salah je ni. Biarlah jalan dulu. Oh, silap jalan siut. Salah jalan siut. The feeling. Brake dia boleh tahan kuat. Large squat. Off-road. Tak boleh lah, ni motor bukan off-road. Power, delivery. Okay, laju, kuat, ringan. Ya, dia punya ni ringan lah. Wah, 14.1 jam. Tak nampak. Ni PO. Aku dah lupa dah dia punya mode. Dia ada dua mode tak silap aku. Satu fuel saving, satu lagi power lah. Dan aku lupa mana satu dia punya mode tu. P1 ke P0. Bapak lah. Macam nak tukar mod senang je. Itu P1. Atas bawah ni aku masih ingat. Seat sedikit keras lah. Ni first impression aku rasa P1 save fuel saving. Kita tukar P0. Okay, aku tak pasti mana satu. Tak apalah, nanti aku check balik video aku. Adakah P1 ni
power ke atau mana tu kan. Motor ni tak silap aku tadi dia tak dikeluarkan dari dealer lagi. Tu masuk left 300 meters. Oh tu MVX. Motor ni harga dia memang bapak murah lah. Kalau siapa nak design-design macam MVX, ini adalah option yang bagus lah. Handling okay. Oh, dah naik 100. Boleh tahan lah power dia. Motor ni dah 433 kilo. Stay to the right. Ya, dalam aku punya helmet aku ada intercom. So bolehlah tahu nak pergi mana kan. Tapi nice lah. Stay to the right. Yes, this is the right. Okay, jom. Continue straight. Dia tengok power dia. Not bad. Full throttle. Okay lah, nice lah untuk skuter 175cc kan. Lepas tu right kan, pergi right. Betul ke jalan aku ni? Betul ke jalan aku ni? Betul kot? Biarlah. Jangan tarik. Nak ikutkan aku lupa tak ada gear. Okey, sedikit goyang. Okey lah, nak switch tu kalau aku rasa macam goyang sikit lah. Mungkin aku tak biasa dengan skuter kot, ataupun dengan traction control kacau. Ada tinggi lah. Where is it goyang? Is it the tire? Mungkin kot. Power delivery is okay. Low speed low speed sedikit tinggi lah. Mungkin sebab aku tak biasa dengan skuter kot. Sebab tu rasa pelik sikit. Aku dah biasa motor-motor rendah, jadi dia punya agility tu kurang. Oh bro, what you doing? Not bad. Use the middle rein. Traction control masih on. Tak silap aku ABS tak boleh off. Hanya traction control je boleh off. Tapi aku lupa macam mana. Dan aku dah terlalu biasa dengan motor gear. Aku asyik nak pegang ni untuk tukar gear. Okay.
Power delivery is good. Use the left 3 lanes. Power delivery is good. Wind protection sampai sini je, dan tak ada. Ini kena ejah balik. Aku rasa dah jatuh kan. Tengok ada kesan ni. Hai. Ini motor review unit. Jadi itulah. First impression, not a bad bike, and not a bad scooter. It's not a... ada suspension not bad, bukan lembut sangat. Ayo, adakah enough power untuk potong? Enough. Okay lah guys, aku rasa aku dah boleh tahu lah macam mana dunia ni. Power wise memang untuk sedap lah, okay lah, boleh lah. First impression is the power is okay. Seat sedikit keras. Yes, buntut aku bahagian belakang tu rasa dia punya support, tapi dia punya macam bawah tu dia keras sikit. Rasa macam seat aku nyeri tu. Hanya dia lebar sikit kot dia punya cushion tu kan. Handling wise, masa traffic jam low speed, tadi aku rasa macam ada macam nak terjadi macam atas je top heavy lah. Tapi mungkin sebab aku dah lama tak buat skuter, so lain sikit lah. Mungkin aku punya feeling sajalah. But overall kelicahan boleh tahan, not bad. Speed delivery, power delivery is good. Kau nak dapatkan 100 tu senang. Allah, bapak sakit siap. Okay. Ya, itu saja. So nantikan video yang aku buat full review lah. Aku akan tunjuk all those details lah yang kau nak tengok. So itu je untuk hari ni. First impression, first try. Kita akan sambung next time. Macam biasa. Assalamualaikum semua. Bye.